Wow. Ini apa, brother? Ini smoky chicken. Smoky chicken. Oh. Ni berapa ringgit, brother? Ini 29. Dia sumbat nasi dalam seekor ayam ni tau. Yang ni seorang dua orang boleh makan. Okay, hari ni nak makan kat Damascus Gate. Brother, can I have try to taste small? So kat sini boleh try. Cantik lagi dia, Pak. Oh, brother, it's very good ah. Very nice. Ni nama dia cheese tahu tajin cheese. Ha, tengok tu. Sedap. Berlemak. Creamy dengan cheese. Roti ni boleh makan tau. Sedap. Cuma cheese dia ni muak sikit lah sebab banyak sangat kan. So yang ni tajin lamb. Dalam dia ada daging yang besar-besar dia bagi. Kita rasa kuah dia dulu. Rasa masam-masam tomato. Dia tengok. Lerai macam tu je. Cair dalam mulut. Lembut gila. Tajin ni datang sekali dengan nasi tau. Yang ni mixed platter. Dalam dia ada lamb kebab, lamb cube, chicken cube dengan chicken kebab. Dia bagi sekali dengan rice. Rice, lepas tu ada sayur-sayur. Dan ni lamb cube. Lamb cube ni sedap sebab dia ada lemak-lemak. Yang ni beef pepperoni pizza. Dia bagi sekali dengan sos chili. Roti pizza dia lembut. Lepas tu cheese dia tak ada kerekut lah. Ni shawarma mixed platter. Ada daging dengan ayam. Tengok isi dalam dia penuh padat Dia bagi saya daging dengan ayam. Dekat atas ni dia orang letak sos delima sikit. So untuk hummus ni datang saya dengan roti macam tipuri. Dia kembung-kembung macam ni. So yang ni kenapa original dia orang. Mau tu cheese dia. Wah. Nak. Banguk. Untuk sirap tu kalau rasa tak nak manis jangan tuang banyak sangat. Ini menu paling viral dekat Damascus Gate. Crepe fruit. Dalam dia ada crepe, ada coklat, lepas tu ada strawberry, ada blueberry, ada kiwi, mango, banana and apple. So kita potong sikit-sikit. So basically dia macam lempeng je. Sedap, tak manis sangat. So yang ni Damascus Gate cocktail. Sini ada gummy, lepas tu ada whipping cream, ada buah. Lepas tu dalam ni dia ada smoothie. Bawah dia pun ada buah juga. So cara makan dia, korang makan je atas ni dulu. Ambil gummy dia dulu. Dia kata yang ni healthy. Korang rasa healthy ke tak?